Dia panggil ilmu makulat. Ilmu makulat ni mengaji jirim dan arak saja. Mengaji jirim dan arak saja. Mengaji jirim tu apa dia? Arak tu apa dia? Dia mengaji tu. Tapi nak mengaji tu dia kena reti Baqarah betul-betul. Tak reti jangan jua. Berkulat. Dia panggil berkulat mengaji ni. Tubuh yang berlapang dan ada kalanya arak. Arak ni panggil sifat. Arak ni sifat. Panas, sejuk, besar, kecil, gerak, diam, tu dia panggil sifat. Cuma arak ni dia umum sikit. Arak ni maknanya sifat yang mendatang. Sifat ni, sifat dia juga arak juga. Cuma sifat ni dia khusus dekat Allah. Sifat ni hanya Allah ni, sifat dia hanya boleh panggil sifat, tak boleh panggil arak. Tapi kita ni, sifat yang duduk kat kita ni, sifat lagi arak. Sebab apa nama sifat? Sebab ada mausuh dia, ada zat. Kenapa dia panggil arak? Sebab baru datang. Ilmu kita tu baru datang. Sifat kita baru datang. Semua baru datang. Allah dia panggil sifat saja. Jadi arak itu umum, sifat tu khas. Jadi arak ni dia jenis menumpang. Kita ni dia panggil sifat lagi arak. Panas di air, panas tu dia panggil sifat lagi arak. Tapi sifat Tuhan duduk di Allah, sifat saja bukan arak. Sebab arak ni yang datang. Sifat Allah bukan baru datang. Sifat Allah tidak datang-datang. Ada Allah, ada sifat tadi. Faham? Dan ada kalanya arak yang bertenggak padanya, yang hinggap padanya pada jirim. Bertenggak ni menumpang pada jirim. Dan perbuatan makhluk seperti rumah. Batu kata makhluk ni ada kalanya jirim, ada kalanya arak yang bertenggak padanya. Dan perbuatan makhluk seperti rumah mesti daripada umpama kayu yang telah ada. Ini perbuatan makhluk. Perbuatan kita ni maknanya perbuatan kita ni membentuk. Kita hanya membentuk, membuat rupa sahaja. Perbuatan kita ni hanya mengubahkan satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Mengubahkan bentuk kayu kepada papan kepada rumah. Tapi perbuatan Allah daripada tidak ada kepada ada. Baik, ada kalanya arak yang bertenggak. Arak ni sifat-sifat. Nanti pun kita akan mengaji ciri-ciri arak. Dia panggil lawazim. Lawazim orang panggil sifat-sifat yang mesti yang ada di arak. Setengah daripada sifatnya tak kekal luar masa. Dia tak kekal, dia hilang. Rupanya tanya ahli fizik dia tapi itu kami pun nak mengajar macam tu. Ustaz, dia tak kekal, dia hilang. Dia hilang. Sifat-sifat ni dia hilang. Dia tak kekal dua zaman. Dia panggil la yabqa al-arab la yabqa zamanin. Arak ni tak kekal dua zaman. Dia akan hilang. Dia lenyap. Maknanya masa pertama, masa kedua dia lain dah. Itu nanti akan datang, saya akan cerita. Dan perbuatan makhluk seperti rumah mesti daripada umpama kayu yang telah ada. Kalau tak ada kayu nak buat rumah tak boleh. Yang telah ada. Adapun Allah Ta'ala bukan zatnya itu tubuh. Kita kena berhenti kat situ. Terpaksa kena berhenti kat situ. Adapun Allah Ta'ala, maka bukanlah zatnya itu tubuh ataupun jasad ataupun jisim ataupun jirim. Nanti insyaAllah saya akan cerita ciri-ciri jirim, ciri-ciri arak. Sebab sikit yang kita tahu dia panggil lawazim dia, sifat-sifat dia supaya kita boleh kenal. Tuman arafah nafsah pakan arafah rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Kita berhenti situ, tanda elok situ. Mudah-mudahan apa kita mengaji ini dapat manfaat kita dan akan buka kefahaman yang luas insya-Allah. Allah SWT. Ada soalan? Ustaz. Ya. Ulama susun sifat 20 ni dengan mengambil kira asas mantik antaranya maqalat syarah tu. Dan dalam tu ada persoalan mata dengan aina, masa dengan tempat.
Dalam mengambil kira masalah masa tu, ulama buat dua sifat khusus. Qidam dengan baqa' tu untuk bincang masalah masa. Tapi tak ada perbincangan khusus, sifat khusus untuk salbi, untuk menolak masalah tempat. Jadi soalannya macam mana? Sebab apa tak ada perbincangan khusus tu untuk menolak bahawa Tuhan tak bertempat? Sebab sedangkan masa, persoalan masa tu ada dua sifat khusus. Dua pula. Ya. Sebab tu ulama juga khusus untuk ilmu lain dia panggil maqulatul asyarah. Sebab perbahasan dia masa ni pun sebenarnya payah. Kan? Al-Mutajaddid kan, dia macam-macam pandangan. Tapi sebenarnya oleh kerana sifat 20 ni, bila kita mengaji dah mukhalafah, kita mengaji sebenarnya kita mengaji wujud tu sini pun dah kita dah faham dah Tuhan tak bermasa. Jadi dengan kita mengaji sifat 20 ni memang sudah pasti kita faham Allah ni tidak bermasa. Kerana dia yang menciptakan masa, dia yang menciptakan aina, dan dia menciptakan mata, dia yang menciptakan kan. Oleh kerana tu, jadi oleh kerana tu ilmu sifat 20 ni supaya sesuai untuk semua golongan. Sebab tu ulama bahas khusus. Tapi sebenarnya dalam ilmu tauhid ni, kalau kitab besar-besar ada sebenarnya, tapi tak ada ni kitab Jawi lah. Yang kitab besar dalam Hawashi, dalam Hasyah Syarah memang ada sebut. Dia bahas tentang zaman. Cuma dia tak cerita sini, saya pun tak cerita lah kan. Tapi kalau perlu cerita nanti insya-Allah sampai masa kita cerita. Tapi oleh kerana nak pergi sesuai itu semua, jadi lagi pula kalau kita faham sifat ni, kita faham lah Tuhan tak bermasa, jadi ulama tak sebut. Allah. Tak ada apa lah. Kalau ada buat tulis surat macam itu. Senang saya baca. Jadi Pak Malan pun payah. Kita berehat dulu. InsyaAllah mudah-mudahan apa kita mengaji ni dapat kita beramal, tingkatkan lagi iman kita, menguatkan iman kita lagi, dan kita